Apakah kejutan yang dialami oleh seorang pelajar cemerlang matematik dari sekolah paling elit di Amerika Syarikat, Phillips Exeter Academy, di dalam sebuah bilik darjah di Malaysia? Walaupun melihat kertas peperiksaan matematik yang sama buat kali kedua, para pelajar Amerika masih berpeluh, tetapi pelajar Malaysia meletakkan pen mereka dalam masa 15 minit sahaja. Dan apabila guru bertanya, setiap pelajar mengangkat tangan mereka. Adakah peperiksaan ini terlalu mudah? Pasukan dokumentari PBS yang merakamkan kejadian mengejutkan ini menyiarkannya ke seluruh dunia dan menggegarkan dunia pendidikan Amerika Syarikat. Bagaimanakah sebuah negara yang mempunyai kadar buta huruf yang sangat tinggi hampir 70 tahun lalu kini mampu melahirkan generasi yang menunjukkan prestasi luar biasa dalam penilaian antarabangsa PISA? Kisah keajaiban pendidikan di Malaysia yang disaksikan sendiri oleh seorang gadis Amerika yang bercita-cita melanjutkan pelajaran ke Harvard. Mari kita mulakan kisahnya sekarang. Jika kisah ini memberi inspirasi kepada anda, sila tekan butang langgan, subscribe dan suka. Like, sokongan anda amat bermakna bagi kami untuk terus menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti pada masa hadapan. Hello, nama saya Emma. Saya seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun yang bersekolah di Phillips Exeter Academy yang terletak di New Hampshire, Amerika Syarikat. Pernahkah anda mendengar tentang Phillips Exeter Academy? Ditubuhkan pada tahun 1781, sekolah ini terkenal sebagai institusi yang melahirkan ramai pemimpin dunia, usahawan terkenal dan tokoh intelektual terkemuka. Yuran pengajiannya sahaja melebihi USD 6,000 setahun, kira-kira RM2,000 1,000 Hanya 1% pelajar terbaik di seluruh Amerika yang berpeluang untuk memasuki sekolah menengah swasta yang sangat berprestij ini. Tokoh seperti pengasas Facebook Mark Zuckerberg, penulis novel terkenal Dan Brown, serta beberapa Presiden Amerika Syarikat adalah antara alumni sekolah ini. Saya merupakan pelajar dalam kelompok 5% terbaik dalam subjek matematik di sekolah ini. Pada semester lepas, saya memenangi tempat pertama dalam pertandingan matematik peringkat sekolah dan turut mendapat tempat dalam kejohanan Olimpik Matematik Kebangsaan AS. Guru-guru saya yakin bahawa saya mempunyai peluang yang sangat cerah untuk diterima masuk ke Jabatan Matematik Universiti Harvard. Saya sendiri sangat yakin dengan kebolehan saya. Sebagai pelajar Phillips Exeter, saya mempunyai kebanggaan yang tinggi dan keyakinan padu terhadap bakat saya. Pada musim panas tahun 2023, sekolah kami telah merancang satu lawatan sambil belajar yang istimewa. Destinasinya ialah Malaysia. Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang Malaysia. Saya hanya pernah mendengar sedikit tentang kepelbagaian budayanya, Menara Kembar Petronas, KLCC, dan makanan seperti nasi lemak. Namun saya langsung tidak mempunyai minat atau pengetahuan tentang sistem pendidikan mereka. Dalam fikiran saya, Malaysia hanyalah sebuah negara membangun yang kecil di Asia Tenggara. Rakan-rakan saya juga berfikiran sama. Kebanyakan mereka tidak tahu di mana terletaknya Malaysia pada peta dunia. Namun guru pengiring kami, Dr. Davis, memberitahu kami bahawa Malaysia menunjukkan pencapaian yang sangat mengagumkan dalam penilaian PISA, Program for International Student Assessment, bagi kategori matematik, terutamanya di sekolah-sekolah kluster dan berprestasi tinggi mereka. PISA ialah penilaian pendidikan paling berprestij di dunia yang dianjurkan oleh OECD. Ia menilai keupayaan pelajar berusia 15 tahun dalam bidang bacaan, matematik dan sains setiap 3 tahun, melibatkan ratusan ribu pelajar dari puluhan buah negara. Amerika Syarikat seringkali berada di kedudukan sederhana dalam matematik dalam kalangan negara anggota OECD, jauh di belakang beberapa negara Asia yang mendominasi karta teratas. Walaupun melihat statistik itu, saya tidak berasa bimbang. Saya mempunyai stereotip bahawa pelajar Asia hanya cemerlang kerana mereka menghafal dan dilatih seperti mesin peperiksaan tanpa sebarang kreativiti. Kami di Amerika diajar untuk berfikir secara kreatif dan kritikal, jadi saya menganggap sistem kami masih jauh lebih baik. Apabila pesawat kami mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA, tanggapan pertama saya adalah luar biasa. Lapangan terbangnya sangat luas, moden dan bersih, malah kelihatan lebih canggih berbanding lapangan terbang JFK di New York. Tandasnya bertaraf hotel dan semua papan tanda ditulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan jelas. Kaki tangan lapangan terbang juga fasih berbahasa Inggeris. Namun, saya tetap mengekalkan keyakinan saya. Kami adalah pelajar Phillips Exeter, penerima pendidikan terbaik di Amerika. Jadi kemodenan lapangan terbang tidak membuktikan kualiti pendidikan mereka. Keesokan harinya, kami melawat sebuah sekolah menengah terkemuka di Kuala Lumpur.
Pasukan dokumentari PBS mengekori kami rapat untuk merakam program perbandingan pendidikan antara AS dan Malaysia yang bertajuk Apa yang boleh dipelajari oleh Amerika Syarikat daripada Malaysia. Di hadapan kamera, saya dengan yakin menyatakan hasrat untuk menguji minda matematik saya dengan pelajar Malaysia. Sejujurnya, saya yakin saya akan menang dengan mudah. Sekolah menengah di Kuala Lumpur itu sangat berbeza dengan sekolah kami. Walaupun bangunannya moden, skalanya jauh lebih besar. Bilik darjahnya bersih dan teratur. Apabila memasuki kelas, perkara pertama yang mengejutkan saya ialah suasana yang sangat sunyi dan fokus. Di Amerika sebelum kelas bermula, pelajar biasanya bising, bersembang dan bergurau kasar. Namun di sini, pelajar-pelajar Malaysia sudah duduk di meja masing-masing mengulang kaji pelajaran secara senyap. Ada yang sedang menyelesaikan latihan matematik, ada yang menghafal perbendaharaan kata, malah ada yang menyemak nota pelajaran semalam. Bagi saya, ini adalah pemandangan yang sangat asing kerana di sekolah saya, waktu sebelum kelas adalah masa untuk bersosial. Para pelajar Malaysia memandang kami dengan penuh rasa ingin tahu apabila kami masuk. Guru mereka memperkenalkan kami dalam bahasa Inggeris dan seluruh kelas menyambut kami dengan tepukan yang sangat gemuruh dan teratur. Saya mengambil tempat duduk di sebelah seorang pelajar tempatan bernama Eamon. Dia fasih berbahasa Inggeris dengan tata bahasa yang sangat tepat. Saya bertanya kepadanya berapa jam dia belajar sehari. Aiman berfikir sejenak lalu menjawab, sekitar 8 jam di sekolah, 3 jam di pusat tuition dan 2 jam lagi di rumah. Saya tidak perlu menggunakan kalkulator untuk mengira. 13 jam sehari. Saya hampir tidak percaya. Apabila saya bertanya, jika dia belajar pada hujung minggu, dia mengangguk bersahaja. Katanya, pada hari Sabtu dia akan menghadiri kelas tuition intensif dari pagi hingga petang dan hari Ahad digunakan untuk membuat persediaan bagi minggu hadapan. Cuti sekolah pula dianggap waktu paling penting untuk mempelajari topik semester hadapan terlebih dahulu. Saya berasa agak kurang selesa mendengar jawapan itu. Dalam fikiran saya, adakah ini pendidikan atau satu bentuk penderaan minda? Kelas bermula. Guru matematik mereka, seorang wanita dalam lingkungan 40-an, mengajar dengan penuh semangat. Dia menulis formula di papan putih dengan sangat pantas. Apa yang lebih mengejutkan ialah fokus para pelajar. Semua orang memberi tumpuan sepenuhnya, menyalin nota dan mengangkat tangan jika ada soalan. Pemandangan ini sangat jarang berlaku di sekolah saya di Amerika, di mana pelajar sering bermain telefon pintar atau mengantuk semasa kelas tanpa mempedulikan amaran guru. Guru itu kemudian menulis satu soalan kalkulus yang mencabar di papan putih melibatkan had fungsi, limits, pembezaan, derivatives dan mencari nilai maksimum. Pada perkiraan saya, soalan itu memerlukan sekurang-kurangnya 5 minit untuk diselesaikan oleh pelajar terbaik kami. Namun, dalam masa kurang dari 2 minit, seorang pelajar di barisan hadapan mengangkat tangan dan memberikan jawapan yang tepat. Apabila diminta membuktikannya di papan putih, dia menulis langkah-langkah penyelesaian dengan lancar tanpa sebarang teragak-agak. Senario ini berulang dengan soalan-soalan seterusnya. Saya mula berasa gelisah. Adakah mereka benar-benar hebat? Atau adakah ini semua telah dirancang untuk menunjuk-nunjuk kepada kami? Keraguan saya bakal terjawab selepas waktu makan tengah hari. Kami makan bersama pelajar Malaysia di kantin sekolah. Makanan tempatan seperti nasi lemak dan rendang ayam sangat unik dan lazat. Aiman menerangkan ramuan makanan tersebut kepada saya. Walaupun mereka sangat mesra, saya dapat merasakan komitmen dan keseriusan yang mendalam dalam diri mereka. Selepas makan, eksperimen yang dirancang oleh kru PBS bermula. Mereka mengedarkan kertas peperiksaan AP Calculus BC Amerika Syarikat kepada 30 orang pelajar Malaysia dan 5 orang pelajar dari sekolah kami. Peperiksaan ini merupakan salah satu penilaian paling mencabar bagi pelajar sekolah menengah di AS dan markah cemerlang amat penting untuk permohonan ke College Ivy League. Saya sendiri pernah menduduki peperiksaan persediaan ini sebanyak 2 kali untuk memastikan saya mendapat skor tertinggi skor 5. Masa yang diberikan ialah 90 minit untuk 25 soalan mencabar yang merangkumi algebra, geometri, kalkulus dan statistik. Kertas peperiksaan ini sangat mencabar. Soalan nombor 19 dan 23 amat sukar dan memerlukan analisis mendalam. Saya mula menjawab dengan penuh fokus. Namun baru 15 minit berlalu, saya terdengar bunyi pen diletakkan di atas meja di sebelah saya. Saya menoleh dan melihat seorang pelajar Malaysia sudah selesai menjawab keseluruhan kertas peperiksaan tersebut. Dia membalikkan kertasnya dan duduk dengan tenang.
Saya tergamam. Menyelesaikan peperiksaan 90 minit dalam masa 15 minit. Adakah dia menyerah kalah? Namun kejutan tidak berhenti di situ. 5 minit kemudian, seorang demi seorang pelajar Malaysia meletakkan pen mereka seperti domino yang jatuh. Menjelang minit ke-20, seramai 25 orang daripada 30 pelajar Malaysia telah selesai. Sebelum minit ke-30, semua pelajar Malaysia telah meletakkan pen mereka. Pada waktu itu, saya baru sahaja menyelesaikan kurang daripada separuh soalan. Peluh sejuk mula mengalir di dahi saya, tangan saya menggeletar dan fokus saya hilang sepenuhnya. Rakan sekolah saya, Tommy, berbisik dengan nada cemas, "Emma, ada sesuatu yang tidak kena di sini. Bagaimana mereka boleh menyelesaikannya secepat ini?" Saya mula curiga jika mereka telah melihat soalan ini sebelum ini atau jika mereka ini adalah pelajar jenius yang terpilih. Namun kami kemudiannya mendapat tahu bahawa sekolah ini hanyalah sebuah sekolah menengah harian biasa di Kuala Lumpur, bukannya sekolah berasrama penuh elit atau sekolah pintar khusus. Keputusan ujian diumumkan. Purata markah pelajar Malaysia ialah 92%. Daripada 30 orang, 20 orang mendapat markah melebihi 90% dan 5 orang mendapat markah penuh 100%. Sebaliknya, purata markah kami pelajar dari Phillips Exeter hanyalah 73%. Saya sendiri mendapat 78% skor yang sangat memalukan memandangkan saya sudah bersedia dengan format soalan tersebut. Pelajar Malaysia yang baru pertama kali melihat kertas peperiksaan ini jauh mengatasi kami. Namun tamparan terbesar adalah apabila guru bertanya kepada kelas, "Bagaimanakah tahap kesukaran ujian ini?" Seorang pelajar mengangkat tangan dan menjawab selamba, "Ia terlalu mudah." Saya hampir tidak mempercayai telinga saya. Mudah? Peperiksaan yang memaksa saya belajar berbulan-bulan dikatakan mudah? Apabila guru meminta sesiapa yang menganggap ujian itu mudah mengangkat tangan, seluruh 30 pelajar dalam kelas tersebut mengangkat tangan tanpa sebarang pengecualian. Saya hanya mampu terduduk kaku dengan mulut ternganga. Kamera PBS merakam reaksi wajah saya yang pucat, tetapi maruah saya sebagai pelajar elit telah hancur sepenuhnya. Dalam temu bual dengan kru PBS, seorang pelajar Malaysia berkata, "Topik dalam ujian ini sebenarnya telah kami pelajari semasa di tingkatan 4, usia 19 tahun. Di tingkatan 5, kami menyelesaikan masalah yang jauh lebih kompleks untuk persediaan SPM." Seorang lagi menambah, "Peperiksaan dari AS ini nampaknya hanya menguji konsep asas dan pengiraan langsung. Format peperiksaan kami memerlukan aplikasi konsep yang lebih mendalam dan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT." Saya tersentak. Apa yang saya anggap sebagai standard tinggi di Amerika rupa-rupanya hanyalah tahap asas bagi mereka. Bagaimanakah sistem pendidikan Malaysia berfungsi? Petang itu, kami dibawa melawat ke SS15 Subang Jaya, kawasan yang terkenal sebagai pusat tumpuan pendidikan tambahan di Malaysia. Di situ saya melihat rahsia sebenar di sebalik kecemerlangan mereka. Papan tanda pusat tuition untuk subjek matematik, fizik, kimia dan biologi menghiasi setiap blok bangunan. Walaupun waktu sudah melewati jam 7.00 malam, jalan raya masih sesak dengan pelajar berpakaian sekolah yang berpusu-pusu masuk ke premis tuition. Kami melawat sebuah pusat tuition matematik yang besar setinggi beberapa tingkat. Setiap tingkat dihaskan untuk tingkatan yang berbeza daripada pelajar menengah rendah sehinggalah ke kelas persediaan peperiksaan SPM dan STPM. Pengarah pusat tersebut menerangkan bahawa pelajar dibahagikan mengikut tahap penguasaan akademik mereka melalui ujian bulanan untuk memastikan mereka sentiasa dicabar. Melalui tingkap kelas tingkatan 5, saya melihat formula matematik lanjutan yang biasanya hanya diajar di peringkat universiti di Amerika, tetapi pelajar berusia 17 tahun di sini menyelesaikannya dengan mudah. Saya mula merasai perasaan rendah diri yang mendalam. Apabila bertanya mengapa mereka belajar bersungguh-sungguh, pengarah itu menjelaskan ia adalah disebabkan persaingan sengit untuk memasuki universiti awam tempatan terkemuka seperti Universiti Malaya, UM atau mendapatkan beasiswa berprestij untuk keluar negara. Beliau menambahkan, Malaysia adalah sebuah negara yang membina dirinya daripada sisa-sisa penjajahan dan kemiskinan pasca merdeka. Pendidikan dilihat sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengubah nasib keluarga dan memajukan negara. Semangat ini diwarisi turun-temurun. Beliau menceritakan bagaimana pada masa kemerdekaan hampir 70 tahun lalu, 1005 dan 1007, kadar celik huruf di Malaysia adalah sangat rendah.
Tetapi komitmen tinggi kerajaan terhadap pelaburan pendidikan dan pengorbanan ibu bapa telah mengubah Malaysia menjadi sebuah negara moden dengan kadar celik huruf hampir 100% dan kadar kemasukan pendidikan tinggi yang sangat tinggi hari ini. Saya mula memahami bahawa kecemerlangan mereka bukanlah sekadar bakat semula jadi, tetapi disokong oleh sistem, budaya dan sejarah dan yang paling penting, usaha gigih pelajar itu sendiri. Keesokan harinya, kami melawat agensi yang menguruskan penilaian PISA di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Pegawai penyelidik menunjukkan data yang mempamerkan bagaimana Malaysia sentiasa berusaha gigih untuk meningkatkan kedudukan mereka dalam penilaian global. Apa yang menarik ialah semasa tempoh pandemik COVID-19, apabila banyak negara mengalami penurunan drastik dalam prestasi PISA akibat penutupan sekolah, Malaysia melancarkan pelbagai inisiatif digital seperti pengajihan peranti pintar, peningkatan akses internet jalur lebar di sekolah-sekolah dan sokongan platform pembelajaran digital untuk memastikan pembelajaran tidak terhenti. Dedikasi guru-guru Malaysia yang menghasilkan bahan pengajaran digital kreatif sendiri pada hujung minggu turut dikongsi dengan kami. Di Amerika semasa pandemik, ramai pelajar menghadapi masalah keciciran pembelajaran kerana kurangnya sokongan berstruktur dan jurang digital yang besar. Saya sendiri menghabiskan banyak masa di rumah tanpa arah tumpuan yang jelas. Penyelidik itu juga membentangkan data mengenai keadilan sosial dalam pendidikan, di mana jurang pencapaian antara pelajar kaya dan miskin di Malaysia adalah lebih kecil berbanding di negara barat seperti Amerika Syarikat. DRS. Kualiti pendidikan sangat bergantung kepada status ekonomi keluarga dan cukai hartanah kawasan sekolah. Sebagai pelajar Phillips Exeter, saya sedar saya mendapat pendidikan terbaik hanya kerana keluarga saya mampu membayar yurannya. Jika saya di sekolah awam biasa, keadaannya pasti berbeza. Malam itu, kami mengalami sendiri pengalaman unik di Malaysia iaitu kelas persediaan malam atau PREP. Di sekolah-sekolah berasrama dan beberapa sekolah harian, bilik darjah dibiarkan terbuka sehingga jam 10.00 malam untuk pelajar belajar sendiri secara sukarela. Di Amerika, sekolah sudah sunyi sepi selepas jam 4.00 petang. Apabila kami melawat semula sekolah tersebut pada jam 8.00 malam, semua bilik darjah masih terang benderang. Pelajar duduk diam mengulang kaji pelajaran, membuat latihan matematik atau mendengar kuliah dalam talian. Guru-guru juga setia berada di bilik guru untuk membantu menjawab soalan pelajar yang memerlukan bimbingan. Saya bertanya kepada seorang guru mengapa mereka sanggup bekerja sehingga lewat malam. Beliau tersenyum dan menjawab, selagi pelajar mahu belajar, kami akan sentiasa ada untuk membimbing mereka. Ini adalah tanggungjawab kami. Aiman pula memberitahu saya, belajar di sekolah bersama rakan-rakan membuatkan saya lebih fokus berbanding berada di rumah, di mana saya mudah terganggu dengan permainan video atau media sosial. Ini adalah pelaburan masa untuk masa depan saya. Mendengar kata-kata itu, saya berasa kagum sekaligus muhasabah diri. Sebelum ini saya hanya belajar mengikut kemahuan sahaja dan menganggapnya sebagai kebebasan, tetapi saya sedar kebebasan sebenar datang daripada keupayaan untuk memilih masa depan kita sendiri melalui ilmu yang kita kuasai. Dalam perjalanan pulang ke penginapan, suasana di dalam bas kami sangat sunyi. Kami semua terkesan dengan apa yang kami saksikan. Tommy berkata, kita sebenarnya sangat malas sebelum ini. Kita fikir kita sudah cukup bagus hanya kerana nama sekolah kita. Saya bersetuju dengannya. Saya berasa malu dengan keangkuhan saya sebelum ini. Malam itu, saya menulis dalam diari saya. Hari ini saya berjanji untuk berubah. Saya mahu belajar bersungguh-sungguh seperti pelajar Malaysia. Saya mahu membuktikan kebolehan saya berdasarkan usaha saya sendiri, bukan bersandar pada reputasi sekolah. Saya sempat menghantar mesej kepada Aiman. Terima kasih atas inspirasi hari ini. Saya banyak belajar daripada kamu. Pada hari terakhir, kami ditemu bual secara rasmi oleh kru dokumentari PBS. Pengacara bertanya tentang perubahan pandangan saya. Saya menjawab jujur, saya menyedari betapa megahnya diri saya sebelum ini. Saya menyedari bahawa status pelajar Phillips Exeter telah membuatkan saya lega, sedangkan pelajar di Malaysia membuktikan kehebatan mereka menerusi usaha dan pencapaian sebenar di atas kertas. Saya menyatakan 3 kekuatan utama pendidikan Malaysia yang saya pelajari. Pertama, pelaburan dan komitmen sistem pendidikan. Kedua, budaya masyarakat yang meletakkan pendidikan sebagai keutamaan. Dan ketiga, etika kerja serta usaha luar biasa para pelajarnya. Saya juga menekankan bahawa AS perlu belajar untuk meletakkan standard akademik yang lebih tinggi dan menyokong guru dengan lebih baik, di samping mengimbangi tekanan persaingan yang dihadapi pelajar.
Apabila tiba hari untuk pulang, saya memandang keluar tingkap bas menuju ke KLEA dengan penuh rasa hormat terhadap Malaysia. Sebuah negara yang bangkit. Ambani ina kakak asi aranifomi dan pendidikan hasil daripada keazaman rakyatnya. Di lapangan terbang, Aiman memberikan saya sebuah buku latihan matematik SPM sebagai hadiah perpisahan. Sambil tersenyum, dia berkata, cuba selesaikan ini, ia pasti akan membuatkan soalan matematik di Amerika kelihatan sangat mudah. Saya menerima hadiah itu dengan tekad untuk menyelesaikannya dan membuktikan keupayaan saya bagi melayakkan diri ke Harvard. Sekembalinya ke Amerika, saya menjadi individu yang berbeza. Saya bangun jam 6.00 pagi untuk mengulang kaji pelajaran dan menghabiskan waktu petang di perpustakaan. Rakan-rakan menganggap saya sudah hilang akal, tetapi saya tahu pelajar di Malaysia berusaha jauh lebih keras daripada saya. Hasilnya, prestasi saya meningkat mendadak dan saya memenangi kejohanan matematik peringkat kebangsaan. Dr. Davis juga kagum dengan perubahan drastik saya. Dan akhirnya, hari yang dinantikan tiba saya menerima surat tawaran kemasukan ke University Harvard bagi jurusan matematik. Saya segera menghantar mesej kepada Aiman untuk berkongsi berita gembira itu. Beberapa jam kemudian, kerana perbezaan zon masa, Aiman membalas, "Tahniah Emma. Saya juga ada berita baik. Saya telah diterima masuk ke Universiti Malaya, UM, di bawah program kejuruteraan." Saya tersenyum gembira. Kami berdua telah berjaya mencapai impian masing-masing. Kisah kejutan 15 minit di dalam bilik darjah di Malaysia telah mengubah keseluruhan hidup saya. Di sebalik kejayaan akademik sesebuah negara, ia memerlukan gandingan sistem yang adil, budaya yang menyokong dan yang paling utama, usaha gigih yang tidak mengenali erti jemu. Apakah pandangan anda mengenai kisah ini? Sila tinggalkan ulasan anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk melanggan serta menyukai perkongsian ini untuk lebih banyak kisah menarik pada masa hadapan. Terima kasih.